Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Anda sedang menyaksikan Road to Final Anugerah Carta IKIM FM 2025. Kita bersiaran secara dalam talian atau online, dan bagi peminat nasyid tanah air, anda bolehlah mengikuti secara eksklusif menerusi platform Widestream yang dibawakan terus dari Lemi Music Studio Shah Alam. Ini adalah merupakan episod yang ke-11. Satu lagu lagi yang diangkat dan dipertaruhkan di Road to Final Anugerah Carta IKIM FM. Kita terus saja ke segmen Potpet Aspirasi bersama dengan kita sekarang. Ini dia artis solo Fatty Salim dan komposer dan penulis lirik Faizal Hijaz ataupun Abayos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Apa khabar? Abang Yos. Supaya baik, Alhamdulillah. Saya baru nak tanya abang apa khabar. Baik, sihat bang? Sebab tak berapa khabar ni. Tak apa khabar. Khabar kenapa bang? Kenapa bang? Sebab ada jujuri kan. Oh, ada jujuri Allah. Seram lah jadi. Seram abang, jangan seram abang. Abang dah lama kalau abang seram, yang sebelah tu lagi seram. Tu seram. Itu seram macam mana tu? Okey, Fatty Salim. Betul saya sebut Fatty Salim? Ya, betul. Betul. Kita dalam segmen Potpet Aspirasi bang. Okey, abang tahu Potpet? Popet ni macam mulut popet-popet. Banyak kan tahu macam tu. Tapi ini kita dah tukar sikit bang. Potpet ni kepada kebaikan, belajar-belajar. Okay. Jadi Potpet ni adalah satu, orang kata, anjakan paradigma. Nak untuk aspirasi kepada semua pemuzik, industri tanah air, dan paling penting anugerah Carta IKIM. Okey, baik bang. Abang Yos sebagai komposer. Ya, saya. Okey, kalau tapi sebelum tu, Potpet tu bang, pot tu adalah tempat. Okey. Kita kembali sikit sebab ini dia ada dia punya punchline dia. Okey, Potpet bang. Okey, boleh rekod macam tu kan. Okey, Potpet sebenarnya pot itu adalah tempat, dan pet itu abang tahu pet apa kan? Pet kucing. Ya, memang salah jawapan tu bang. Biasa semua orang jawab benda yang sama. Sebab tapi kucing tu memang dia kasih sayang sebab itulah. Tapi Potpet ni adalah Potpet tu pertandingan Fatty. Itu bahasa orang muda, pertandingan Okey, boleh terima Boleh. Okey, Abang Yos sebagai pengubah lagu dan juga pembuat liriknya. Ya, saya. Okey, lagu yang berjudul Kembalilah. Okey, ni kembalilah ke maksudnya? Okey, saya difahamkan Fatty Salim ni adalah merupakan anak Abang Yos? Ya. Oh, jadi Abang Yos datang ni memang cover dia sebenarnya? Cover dia tak ada. Tak ada Teman. Oh, teman. Okey, kenapa memilih anak sendiri? Ni soalan dia memang klise sikit lah kan? Sebenarnya panjang cerita dia. Sebenarnya saya berbandingkan kawan-kawan saya yang lain seperti Isman Hijaz, Munif Hijaz. Mereka dah berkarya walaupun dulu kami kan ada artis dulu kan. Seperti Intim, UNSC. Dulu kami sering berkarya. Dan mereka teruskan karya. Dan saya terberhenti. Terberhenti, dan saya dalam masa terberhenti tu saya melihat jugalah. Saya memandang kiri dan kanan, apa yang kurang, apa yang rasa macam apa yang kita perlu tambah lagi. Pembaharuan lah Saya pun tak tahu sampai bila saya boleh berkarya masa tu. Datang si Fatty ni, dia umur dia maksudnya dah masuk IPT. Dia menyuarakan dia ingin ayah nak nyanyi . Oh gitu. Masa tu abang tahu tak dia boleh nyanyi ke tak? Tak ada langsung. Dia ni tak ada tunjuk bakat langsung. Jadi saya marah dia. Dekat media sosial. Saya marah dia. Dekat media sosial pun kau tak tunjuk kau boleh karaoke ke apa ke. Memang dia datang nak nyanyi. Tapi saya tahu dia boleh nyanyi. Sebab masa dia tadika dan juga sekolah rendah, memang dia jadi solo. Vokalis solo. Okey. Jadi kita sekarang tak pandang tu. Kita pandang apa yang kau boleh buat macam di media sosial, karaoke dan sebagainya. Lepas tu saya pesan kat dia, tunjuklah bukti. Jadi? Diam-diam dia buat satu. Bukan dia nyanyi lagu nasyid. Okey. Dia cover lagu Perempuan Gila. Macam tu. Perempuan gila. Kenapa Fatty kenapa macam tu? Kenapa begitu? Sebab dia mungkin dia suka vokal apa yang dinyanyikan oleh perempuan punya artis. Sebab dia selalu tak tinggi sangat masa tu. Macam mana lagu dia? Rajuan Perempuan Gila. Cuba sikit. Menurutku memang benar. Tak ingat. Suka ni lagu macam tu. Sebab lagu tu dia main vokal lah. Dia main vokal, main lenggok, main apa. Jadi saya terus tersentak. Boleh nyanyi lah.
Terkejut lah. Terkejut saya. Oh, ni macam anak aku dulu. Terus- Macam aku dulu gitu. Terus idea jadi macam jadi macam Okey. itu terus masuk. Teringat abang dulu lah maksudnya. Jadi dari situ saya terus tak boleh duduk diam lah. Saya terpaksa cipta satu lagu untuk dia. Okey. Kau mesti kena nyanyi. Okey. Sebab saya pun dalam saya menanti-menanti tu saya nak cari siapa yang boleh nyanyi lagu saya kan. Okey. Jadi dia lah. Okey. Itu pun apa yang saya buat tu cuba, dalam peringkat cuba. Okey. Belum tentu jadi, belum tentu apa kan. Okey, kenapa judulnya Kembalilah? Cerita pasal apa ni? Kembalilah lebih kepada seseorang yang sesat dalam perjalanan hidup dia. Okey. Sebenarnya saya nak bawa dalam lagu ni seseorang yang dia tahu. Kita ni hamba, seorang yang hamba yang boleh fitrah kita adalah baik. Jadi kita nak dan tersesat jalan. Kembali kepada fitrah. Jadi dalam lagu ni saya lebih bawa kepada kita yang baik ni melakukan maksiat, bertarung diri kita sendiri kepada kejahatan yang kita lakukan. Kan? Dia seolah-olah nasihat diri dia sendiri tetapi dia buat dosa. Oh gitu. Kan? Dia cerita apa? Dulu apa macam kan Allah berkata kan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna kan. Betul kan aku Tuhan kamu kan? Sebab kita dulu di alam roh zuriat-zuriat kita anak-anak Adam bai'ah dengan Allah. Betul kau Tuhan kami. Maknanya kita baik daripada dulu. Okey. Cuma setelah ada nafsu, biasa. syaitan, kita terjerumus Perjalanan kehidupan kita Ya, betul. kembali. Dan Fatih sendiri bila diberikan amanah dapat satu lagu daripada ayah sendiri, apa perasaan? Alhamdulillah perasaan tu sangat-sangat bersyukur sebab diberi kepercayaan dan juga tanggungjawab yang boleh katakan besar juga untuk Fatih tanggung. Alhamdulillah Fatih cuba untuk bagi yang terbaik dan juga memang kena dengan jiwa Fatih untuk membawa lagu yang membawa orang kembali kepada Tuhan. Alhamdulillah. Jadi lagu telah mendapat tempat di separuh akhir. Jadi kita akan dengarkan persembahan daripada Fatih Salim, komposernya Abang Faizal atau Abang Yos dan juga penulis lirik. Kita persilakan Fatih untuk bersiap sedia. Dan kita nak perkenalkan juri-juri profesional kita seperti biasa, Saudara Adib Nahar. Seterusnya kita ada Brother Lokman S dan juga ketua juri kita Farihin Abdul Fattah. Baik, kalau semua sudah bersedia, jom kita dengarkan Kembalilah Fatih Salim. Sudah menyanyi, saya nak awak fokus seumpama awak dalam stage besar ni. Fokus untuk stage besar. Nyanyi sepenuh hati. Nyanyi dengan ikhlas. Okay, nyanyi sepenuh hati. Jangan peduli diorang semua ni. Imagine you are performing on a big stage final, hari final ni. Buat sama juga. Okay? Baik. Tersesat jalan di lembah Ona berduri, terkurung dalam sangkar dosa dan noda yang menjijikan. Liku yang berdarah ini dihambat resah sendirian. Di manakah cintanya dulu yang setia pada penciptanya yang pernah kau damba? Harus bagaimana terjadinya nanti? Adakah bahagia atau kau terus terhina? Hancur binasa, jiwa melara, hati tersiksa. Bila cinta pada dunia yang bergelora, apa akhirnya nanti? Hati gelap binasa, jiwa merana dan terus terleka. Kembalilah
menciptakan, Dia kasih dan sayang kepada hambanya. Mintalah kepadanya rahmat dan cintanya. Syurga menjadi destinasi abadi. Hancur binasa, jiwa melara, hati tersiksa bila cinta pada dunia yang bergelora. Apa akhirnya nanti? Hati gelap binasa, jiwa merana dan terus terleka. Kembalilah pada Tuhanmu yang menciptakan, Dia kasih. Mintalah kepadanya rahmat dan cintanya. Syurga menjadi destinasi abadi. Fatih Salim, lagu yang berjudul Kembalilah. Boleh ambil tempat, Fatih. Okey, sebelum kita pergi ke komentar juri, sikit Abayos. Apa rasa macam mana? Puas hati tak dengar nyanyian? So bagi saya Fatih Salim ni dia baru lagi. Okey. Dia tunjukkan bakat pada saya pun baru lagi dan terus masuk studio. Okey. Jadi alhamdulillah pada saya performa yang dia ada tu kira membanggakan saya jugalah. Alhamdulillah. Sebagai pelapis di masa akan datang. Okey, itu kata ayah, mungkin ada bias sikit. Jadi kita nak dengar komentar daripada Adib Nahar. Silakan. Okay, jom sini. Ni sampai bangun ni. Nak menyanyi sekali. Depan sikit. Okay, verse tadi macam mana? Try nyanyi sekali. Di manakah cintanya? Mistake. Mic depan. Pegang ni, kepala ni. Kepala. Jangan tutup ni. Pergi ni, bawah sikit. Bawah. Okey. Direct. Ni kat depan. Cuba. Di manakah cintanya dulu yang setia? Dengar ni perbezaan Ni tips untuk semua Nyanyi seumpama berbisik. Pernah buang girlfriend tak? Jangan takut bapak. Cakap je. Betul kan? Tak ada. Okay, beza dia. Awak nyanyi 1, 2, 3 nyanyi. Di manakah cintanya dulu yang setia? Ambil macam berbisik. Di mana bezanya dulu yang setia. Anginkan dia. Cuba 1, 2, 3 berbisik. Di manakah cintanya dulu yang setia? Kan? Lagi sekali. Lagi airy. Bagi lagi angin lagi. Lagi berbisik lagi. 1, 2, 3 kontrol. Di manakah cintanya dulu yang setia? Dapat? Okay, sekarang pergi kat chorus. Terus. Hancur. Dengar kan? Jangan jerit. Ni awak dah akan pakai sini. Fokus dekat sini, tekan sini. Tekan sini. Okay, diaphragm. Diaphragm ni boncekkan perut tu. Macam nak, perkataan dia senang je. Imaginary yang kita nak pergi pergi okay. Terus fokus kat sini, keluarkan. Hancur. Cuba 1, 2, 3. Hancur binasa, jiwa melara, hati tersiksa bila cinta pada dunia yang bergelora. Apa akhirnya nanti?
hati gelap binasa, jiwa merana dan terus terleka. Kembalilah pada Tuhanmu yang menciptakan. Dia kasih dan sayang kepada hambanya. Mintalah kepadanya rahmat dan cintanya. Syurga menjadi destinasi abadi. Okey. Kau tengok wajah host macam mana? Nampak? Aku yang macam bila hancur tu hancur. Kenapa saya bagi on the spot ni sebab kerana banyak yang luar tu tak ada emosi macam ni. Problem dengan seorang penyanyi, bila kita masuk ke depan, kita sibuk nak sampaikan apa yang kita nak. Kita sibuk nak bagi dekat orang apa yang kita nak. Kita tak nak bagi kat orang apa yang diorang nak. Faham? So apa yang ada diorang nak adalah penyampaian lagu tu, cerita. Kita ni penglipulara. We are a storyteller. So bila kita bercerita dalam lagu, apa yang membuat yang kita dapat menangkap penyanyian tu adalah emosi, nyanyian daripada hati, memek muka, gerak badan. Bila kita dah nyanyi daripada hati, gerak badan tu sendiri akan bergerak. Tangan tu sendiri akan bergerak. Body movement tu sendiri akan bergerak. Sama juga dengan percussionist, apa juga gitar. Kalau dia pegang string tu, tiba-tiba string tu kau buat sedap, dia kat belakang pun nak kasih lagi. Diorang pun feel. Sama juga dengan percussionist. Diorang juga akan bagi apa yang kamu bagi. So, setiap kali nyanyi, bila di atas pentas, baik dekat kawasan kecil, untuk kawan-kawan, untuk siapa-siapa, nyanyi sepenuh hati. Pasti akan sampai. Kalau seorang boleh sampai, yang lain pun boleh dapat juga. Okay, thank you. Baik, kita terus saja pada abang brother Lokman S. Brother Lokman S saya tengok tadi macam Allah, macam tu. Kenapa tu bang? Sedikit. Duduk. Apa nama ni? Fatih Salim ya? Ya, saya. Memang nama penuh Fatih Salim ah? Muhammad Fatih Salim. Okey. So nama komersial Fatih Salim FS lah. Jadi sebab ayah ada pengalaman. Fatih baru nak mula. Okey. Ambil kesempatan, ruang yang ada pada sekarang ni kan. Berdamping bukan dekat tapi lebih rapat. Saya rasa tadi tu saya tu bukan apa kan. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Nak dia tanya. Okey. Jadi apa nama ni, perbaiki dari feel tu. Saya tengok feel tu kurang. Dan you kena ada satu branding. Image you tersendiri. Rupa dah ada, handsome. Lawa adik. Kan? Jadi kriteria tu orang kata package lah kan. Suara ada, rupa ada, kan? Budi bahasa ada, akhlak ada, cantik lah. Kalau saya tengok tadi bila you pejam tu, you jangan adik jangan kisah penonton kat depan ni. You just layan saja. Tetapi kena practice every day. Dan untuk menyampaikan lagu tu dengan lebih baik, kena tahu jalan cerita tu. Kalau katalah lagu tu dibuat oleh Brother Tam kan, kena pergi tanya, bang, abang buat lagu ni masa bila? Abang buat macam mana jalan cerita ni kan? Kenapa dia jadi macam ni? Biar banyak bertanya. Jadi bila banyak bertanya tu, kita akan tahu jalan cerita dia, kita akan tahu kesedihan dia. Kadang-kadang kita ambil contoh, 3 minit kan? Kita ambil contoh kan? Tinggal 10 second je. 10 second. 3 minit dari tadi bukan baru mula. Oh ya kan? Jadi kita sebab adik masih baru lagi kan? Peluang tu, perjalanan tu masih jauh. You kena ada satu branding. Fikir apa yang you nampak. Nak branding you, nak pegang mikrofon macam ni ke? Kalau orang kata, penyanyi mana? Tu yang pegang mikrofon macam nak makan jagung. Contoh kan.
Jadi you kena ada. Sebab saya tengok kan you menyanyi santai, relax, feel kurang. Mungkin you tak tahu jalan cerita lagu tu. And then you masa menyanyi tu, you nampak lirik tu aja. You tak menghayati lirik tu. Kan? Jadi pejam mata tu cantik dah. Jadi orang tanya, siapa tu? Artis mana tu? Alah, menyanyi tak pernah tengok penonton ah. Apa? APM. Artis pejam mata. Tu yang menyanyi tu, pejam mata tu. Dia tak reti lah. Kau nak tengok dia buka mata masa bila tau? Dah habis menyanyi baru dia buka mata. Tengok-tengok penonton semua dah tak ada lagi. Baik. Sekejap dik, 2 minit. 2 minit. Sekejap sikit, kita bagi sikit lagi. Sebab ada lagi komen lagi. Tak apa. biar. So, pergi feel it. Kan? Feel it. Rasa. Macam musician juga Brother Tam kan. Mula you tengok skor kan. Tapi bila you dah masak dengan skor tu, fingering you tu berjalan auto je. Kan? Kadang-kadang antara satu chord dengan satu chord, you dah tahu dah nak alih finger tu kat mana. Tapi bila you dah ada chord tu dalam dada you boleh celah in between chord tu lagi. Ya? Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan ketua juri kita, Abang Fariman Fatah, tentang lagu dan lirik ni bagaimana? Okay, Fatih, Masya Allah. Ini satu kesinambungan daripada apa yang ayah Faizal perjuangkan, dan sebab pakcik lah pakcik pun dah menyaksikan macam mana ayah kau berjuang daripada sekolah dulu diorang nak dapat feel, dia kena berpindah randah. Dulu nak dapat feel, dia kena berjamak kasar. Maksudnya perjalanan jauh. Maksud ayah dulu lalui. Sebab itu bila dia buat lirik yang begini, walaupun Fatih masih belum dapat feel sepenuhnya, tapi kita dapat. Kita rasa kenapa itu tumpahan daripada pengalaman ayah. Jadi cuma apa yang dinasihatkan oleh Uncle Lokman damping dengan ayah, kalau boleh minimum bacalah lirik ayah tu 40 kali tanpa faham dulu pun tak apa. Tapi sebab menghormati tulisan ayah tu 40 kali, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun, dapatlah roh daripada tulisan tu. Pasti lebih dapat lagi feeling tu kepada penonton. Sebab kita akan, kalau boleh Fatih selesaikan nangis dengan ayah dulu. 40 kali selesai sampai nangis keluar apa pun nangis. Bila pada penonton steady, ikut balik apa guide daripada Uncle Adib bagi tahu tadi, teknikalnya jaga tu semua, biar penonton yang banjir air mata. Bukan sebab semata-mata air mata, tapi nak tanamkan keisafan tu. Lagu ni penuh dengan apa? Dia mengingatkan kita, macam tadi ayah cakap apa? Kita dah baik Allah. Tapi bila turun kat dunia, kita ni 1001 problem, masalah yang kita dan disebut dunia darul balak wal imtihan. Memang semua orang tak boleh elak. Kau beriman, tak beriman, sama juga. Semua kena. Jadi rupanya ada talian hayat, talian cinta tadi balik kepada apa lirik ayat tadi? Cinta destinasi abadi. Abadi. Kenapa? Balik kampung. Balik kampung. Kan? Jadi maksud bagi penonton assurance tu, kau jangan bimbang, kau bertarunglah, kau keluar masuk maksiat, kau minta taubat, kau masuk balik keluar balik, jangan putus asa. Sebab Allah punya rahmat ampun lebih besar daripada maksiat yang kau buat. Itu yang nak dapat tu. So cara nak dapat dia, berdamping ayah, hayati diri itu lagi, ulang sampai Fatih dah rasa dah tak ada air mata nak keluar, masa tu baru tumpahkan pada penonton. InsyaAllah. Lagi satu saya nak tambah. Macam saya berat setiap penyanyi kalau dulu saya suka, saya cari dia punya branding tu kat mana. Masa dulu saya handle Anita Sarawak. Kita fikir tu, macam mana kita nak buat teaser untuk Anita Sarawak. So saya discuss dengan bos saya semua. Kita buat Anita Sarawak ni mulut dia besar kan. Jadi kita buat bibir dia tau. Masa tu album tak keluar lagi. No, kita nak sebut di sini pasal branding kan. Branding. Penting tu. Apa produk apa, penyanyi ke apa ke, dia kena ada brand, personality dia tersendiri. Apa yang membezakan dia? Kalau dalam bahasa marketing kita orang, USP, Unique Selling Proposition. Okay. Macam Anita Sarawak tu, kita nak create teaser. Album dah nak keluar ni. Tapi kita nak beritahu dengan audience kat luar. Anita nak keluar dengan album terbaru bertajuk Asmara.
So kita pergi letak stiker-stiker dekat kedai-kedai kaset. Akan datang. Tak tulis Anita Sarawak. Akan datang. Kita buat bibir EMI. Itu. So macam ayah ni pula. Saya daripada dulu lagi saya dah follow kumpulan Hijaz ni. Saya pastikan setiap Hijaz punya album CD saya mesti mau ada. Sampai saya cari pelita hidup tu. Branding dia kat mana tahu? Bukan 4 orang tu. Tu kopiah yang dia pakai tu. Jadi bila show ke apa semua kan, itulah kopiah Hijaz. Bila keluar je nampak kopiah tu kan, Hijaz. Betul tak, Brother Faizal? Tadi you sebab you ada package tu yang saya suka. Handsome, lawa, cute. Jaga. So, you need a good voice, a good composer, good music, you fly very high. Good branding manager. InsyaAllah. Okey. Saya suka. Sebab kadang-kadang kan, macam saya buat lawak, mungkin benda tu lawak, pegang mic macam ni macam nak makan jagung kan. Tapi jangan buat macam tu. Okey. Nampak innocent lah dia. Okey, tak apa. Dia nampak innocent. Right. Jadi apa pun kita dah dengar komentar juri, kita dah dengar persembahan Fatih. Apa pun bukan artis tu yang kita nak tengok juga, tapi yang penting lagu itu mendapat tempat di hati peminat dan juga pendengar. Baiklah, kita dah dengar. Terima kasih kepada juri-juri yang beri komen. Terima kasih kepada musician kita yang mengiringi, mewarnai, dan terima kasih artis kita Fatih Salim dan juga Muhammad Faizal. Terima kasih tim produksi. Jadi apa pun anda terus saja bersama dengan kita sampai ke akhir episod. Jadi jangan lupa teruskan bersama Road to Final Anugerah Carta AKM FM 2025. Assalamualaikum. Di manakah cintanya dulu yang setia pada penciptanya yang pernah kau damba? Harus bagaimana terjadinya nanti? Adakah bahagia atau kau terus terhina? Hancur binasa, jiwa melara, hati tersiksa. Bila cinta pada dunia yang bergelora, apa akhirnya nanti? Hati gelap